Assalamualaikum and hi guys. So hari yang kedua ni adalah hari yang memang kita nantikan. Skip tentang breakfast dekat hotel. So hari yang terakhir nanti aku akan cerita pengalaman kita sarapan kat sini sambil melihat laut. Okay, next pagi tu kami check out hotel lebih kurang pukul jam 9.25 pagi. Perut kenyang, semangat pun tinggi. Terus gerak ke waterfront sebab nak naik kapal T20. Bukan sebarang kapal. Okay, kapal ni 2 tingkat, boleh muat 12 orang geng trip kami plus dengan 5 orang kru. Tapi yang paling special, kami dikemudi oleh Captain Mario. Orang kat sini kalau panggil abang tu Nana. So secara rasmi kita panggil dia pilot laut Nana Mario. Tapi tahun lepas pun kami naik kapal. Waktu tu pilot laut nama dia Oping Odo. Geng-geng kat sini nama dia memang handsome dan juga rare guys. Sebelum bergerak kami diberi taklimat keselamatan dan diperkenalkan dengan lokasi-lokasi yang akan kami singgah sepanjang sailing 2 hari 1 malam. Sementara tunggu sampai destinasi yang pertama, apa lagi berposing lah dulu atas kapal. Laut biru, langit clear, angin sepoi bahasa. Memang bahan OOTD betul. Ibu pun join sekali. Sporting lah ibu. Destinasi yang pertama Pulau Kelor. Pulau Kelor ni sumpah underrated. Naik bukit dia lebih kurang 10 ke 15 minit je. Tapi view Masya Allah memang cantik sangat. Setiap langkah rasa macam wallpaper. Memang habis kita orang ambil gambar kat atas tu. Sempat fly drone sekejap. Sampai je kat puncak terus macam nak stay kat situ forever. Gitu. Bergambar puas-puas kat atas tu memang satu kamera pun tak cukup dek. Lepas dah puas tu, kita orang turun kat bawah. Kita orang minum air kelapa dekat deretan warung. Kat situ ada juga jual baju, fridge magnet. Lepas tu apa nama dia yang warna putih tu, pearl dan juga macam-macam lah cenderamata. Tapi highlight sebenar kat sini mandi dengan baby shark. Air jernih betul, pantai landai, pasir putih gebu. Sumpah best gila. Kita orang snorkeling kat sini macam tak nak balik lah. Tapi terpaksa balik juga kat kapal sebab kita orang nak lunch. Bila dah puas mandi dan posing tu, kita orang makan tengah hari dekat atas kapal. Waktu ni rasa macam tengah percutian T20. Angin laut, makan sedap, view pun mahal. Walaupun kapal kami bukanlah yang paling fancy macam kapal lain, tapi kami tetap bahagia dengan cara kami. Gitu. Lepas lunch terus kami buat terjun tiruk kat Manjarite. Snorkeling time. Coral dan anak ikan kat sini memang hidup. Comel-comel. Okey, macam salah. Ulang. Coral dan ikan kat sini memang hidup. Ikan comel-comel. Ada macam malu, ada yang macam senang cerita, best lah snorkeling kat sini. Walaupun kita orang tak bawa GoPro, tapi kita orang semat memori tu dalam kamera, dalam kepala. Penat snorkeling, naik kapal semula untuk bilas badan. Bila dah bersih, tea time pula. Bila nak diet ni weh? Ya Allah, kenyang. Tapi serius, makan atas kapal ni feel dia lain macam. Dah kenyang, kami lepak-lepak santai dekat dek atas. Angin sepoi, langit pun cantik. Kami pun terlena sekejap. Tahu-tahu je dah buka mata, matahari dah mula tenggelam. Langit warna jingga, purple, biru, merah. Semua warna tu bercampur macam pelet cat tumpah atas langit. Tiba-tiba muncul makhluk-makhluk dari pulau yang bertentangan dengan kapal kami. Kelawar, beribu-ribu keluar serentak dari Pulau Kalong. Moment ni memang terpaling best, sumpah ya Allah. Rasa macam dalam dokumentari National Geographic. To be honest, ini adalah yang paling best kali for me lah. Itu yang pendapat peribadi. Then kami makan malam atas kapal. Makan lagi. Lepas tu semua naik ke atas deck, baring sambil tengok bintang. Langit malam clear, bintang bersinar terang. Moment tu rasa macam buat hati ni rasa damai dan kenyang. Dah lama tak tengok Milky Way. Okey lah guys, video ni pun dah panjang. Nanti untuk next activity aku share untuk esok pula ya. Okay, bye, see you soon.